angle ni okey ke tak. Aku sebenarnya kena tengok balik. ha. Kesalahan aku banyak kat situ. Tak buat yang tu lah. Shoot, okay, next scene. Tak tengok balik. Bila sampai kat machine editing, apa ni ada tuan-tuan kat sini, apa ni. Itu kesalahan aku lah. So, kena perbaiki lah. Apa lagi yang kau boleh sharekan kesilapan kau buat short film? Yang kau rasa kau boleh, kalau orang nak buat short film, bila kau dah ceritakan benda tu, dia macam ingat lah, tak buat benda ni. Apa lagi selain daripada yang tadi lah? Konti kena jaga lah. Macam scene ni, macam kau pakai topi kan. Lepas tu tukar scene pula kau tak pakai topi. Kan lari tu. Faham? Itu yang besar. Yang halus-halus tu kita tak nampak. Macam tu sampah kiri kanan apa itu semua. nampak sangat besar. Yang konti yang kecil-kecil macam tadi kau garu kan. Tiba-tiba tukar shot kau tak garu. Betul. Kau kena garu. Itu yang cabaran paling besar sekali. Konti. Adakah nak menyambungkan antara scene ke scene tu susah? Faham tak maksud aku? Contoh daripada scene satu ke scene maksudnya 2, edit lah. Kau tarik balik je lah. Sebab tu yang ada sebelum shoot kan, ada cut dia tu. Action. Scene satu take 7. Action. Action. Ada yang itu kebanyakan untuk filem lah sebab senang nak edit kan. Kalau drama tak payah.